Sebenarnya orang yang gaji kecil pun boleh memulakan simpanan emas kalau kita buka akaun Get Public Gold. Kita tak perlu tunggu bajet yang begitu besar pun tuan-tuan sebenarnya. Mungkin bila mana kita ni gaji kecil je, ala kadar je, bila mana kita nak mulakan simpanan emas, mungkin ada orang yang akan mempersoalkan tindakan kita. Mungkin dia akan kata tak enjoy dulu ke, tak relax dulu ke, kita gaji kecil je. Tapi sebenarnya simpanan emas ni adalah sesuatu benda yang luar biasa, bukan benda biasa-biasa tuan-tuan. Bila mana kita simpan emas, sebenarnya kita menyelamatkan kewangan kita daripada bocor. Sebab bila mana kita awal-awal kerja, walaupun kita gaji kecil, kalau kita tak ada habit menyimpan, memang kita susah nak simpan. Walaupun RM1, walaupun RM2, walaupun RM5 tuan-tuan. Jadi cara kita nak selesaikan masalah ini adalah setiap kali kita dapat je gaji, kita keluarkan dulu bahagian simpanan kita. Tak kira lah kita nak simpan dekat mana sekalipun. Sebab kita jangan tunggu gaji besar baru kita nak menyimpan, tapi kita mulakan tabiat menyimpan semenjak daripada gaji kita kecil lagi. Supaya bila mana kita dapat kenaikan gaji nanti, simpanan kita juga makin besar. Bukan kita tambah hutang, bukan kita tambah pula kepada benda-benda yang tidak berfaedah. Jadi sebenarnya menyimpan ni bukan tentang nilai gaji, tapi tentang tabiat je sebenarnya. Follow saya untuk ilmu emas dan juga kewangan, klik link di bio.